apakah advantage menggunakan JMV Max ni? JMV Max ni kalau kita punya konten, kita punya live, video-video live ataupun VTT daripada affiliate kita ni tak best. Okay, JMV Max kata video macam ni orang tak suka tengok, engagement tak ada, conversion tak ada. Video tersebut first dia akan masuk queue. In queue. So dia akan tengok lah, sedap tak video ni, okey tak, cantik tak, sesuai tak, orang suka tengok tak. Lepas tu baru dia akan masuk learning phase. Dia akan spend lah sikit dekat video-video tu untuk run ads. Okay. Daripada learning, dia akan pergi kepada 2. Kalau video tu sukses, ada conversion, dia akan masuk fasa delivering. Kalau tak sukses, tak apa semua, dia kata not delivering. Jadi, katalah kita allocate budget. Nak bagi senang kira RM10,000. Nak bagi senang kira lah. Kita letak budget RM10,000 dekat sini. Tetapi, kalau konten kita tak ada, tak cukup, live pun tak cukup, video affiliate tak ada, 10K ni dia tidak akan habiskan. Maknanya kita kena bagi dia minyak, kita kena bagi dia makanan, which is konten-konten ni supaya dia boleh berjalan. Berbanding kalau TikTok ads pula, kita letaklah bajet RM10,000, kita pakai satu je video. Mati-mati dia akan habiskan semua bajet ni. Walaupun video tu tak convert. Itulah fungsi JMV Max, beg kuning dan juga konten-konten ni. Okay.